From woman to woman, sudahkah koma buat HPV test? Awak udah. Minggu lepas awak dapat invitation letter suruh datang buat HPV test sebabnya awak dah masuk umur dia. Umur berapa digalakkan untuk buat HPV test ni? Umur 30 ke atas. Jadi selaku orang luar dekat Finland ni, awak kena bayar tak? Tak payah sebab awak ada kad Kela. Mungkin ada yang takut sebabnya dia akan masukkan mula intake tu kan, tapi tak sakit pun, koma. Okey je, 5 minit pun tak sampai prosedur dia. Awak tadi nenek-nenek yang buat kan? Apa yang menakutkan sebabnya dia tak berapa reti cakap orang putih. Dia cakap finish. Teka-teka je lah apa dia cakap tadi. Dalam surat yang dia hantar tu, dia dah bagi tahu surat awak pukul 9. Jadi kena datang on time lah. Kenalah hormat waktu orang. Kalau tengah period, tundalah ke tarikh lain. Kena isi borang juga. Contohnya dah menopause ke belum. Pernah buat prosedur lain ke sebelum ni. Apa lagi, adalah beberapa lain soalan dia. Surat borang tu memang datang sekali dengan surat tu. Jadi memang jimat lah masa sebab kita dah isi dah borang tu. Lepas tu macam biasalah dia tanya mana satu nama kamu ni. Atau nama kita ada 5 kan? Nur Atikah binti Ibrahim Ista. Yang mana satu nama kamu ni? Kena mandi wajib tak lepas buat HPV ni sebab dah masukkan spekulum tu kan? Tak payah. Atau awal lagi, muhlah kita merayap. Tapi kedai-kedai tak buka lagi. Pukul 10 baru buka. Ini baru 9 lebih. 5 ni buka lambat, tutup awal. Cuma tengok dia menjual manggis. Tapi 30 euro sekilo. Itu tak apa dah manggis. Ni nona pun dia jual. Murah sikit. 9 euro 5 kupang sekilo. Okey, kalau nak carrot yang terpaling organik boleh ambil yang ni sekali dengan tanah. Harganya sama je dengan yang biasa ni.